Senang kita ha? Soalah ambil pilar. Ada orang tik tu. Hati-hati jom. Ish, kenapa dah buang sampah kat sini? Buanglah dalam tong sampah. Apa? Marah-marah apa ni? Kena ni. Jom. Ni sampah awak Kenapa tak buang dalam tong? Dari matamu, matamu kulai jatuh cintaku melihat. Sorry kak. Minta maaf lah. Saya buang sampah kat merata-rata. Cuba tak kak tunjukkan kami macam mana nak gunakan tong sampah ni kak? Senang je. Untuk setiap tong sampah ni ada kategori sendiri. Baik, untuk yang pertama, untuk warna jingga, kita kena buang tin aluminium. Plastik pula kita buang dalam tong sampah saja lagi. Yang kertas untuk pot biru. Oh, faham. Terima kasih kak. Tapi, apa kebaikan kalau kita buang untuk tong kita semula ya? Kebaikannya senang je. Tengok ni. Tahukah anda bahawa hampir setiap hari kita menghasilkan sampah? Sampah atau sisa pepejal merupakan suatu barangan yang tidak digunakan atau diperlukan lagi hasil daripada aktiviti komersial, agrikultur dan industri. Untuk mengurangkan jumlah sampah yang dihasilkan oleh masyarakat, salah satu cara yang kita harus amalkan ialah kitar semula. Mengapakah kita perlu mengamalkan kita semula? Yang pertama, untuk mengurangkan penjanaan sampah ke tapak pelupusan sampah. Yang kedua, untuk mengelakkan pencemaran udara akibat daripada pembakaran sampah secara terbuka. Yang ketiga, untuk mengelakkan pencemaran air dan juga sungai akibat daripada pembuangan sampah secara berleluasa. Dan yang keempat, untuk mengelakkan kepupusan flora dan juga fauna. Apakah barangan yang boleh dikitas semula? Pertama, surat khabar lama, buku, kertas, kotak, sapu surat, kalender dan sebagainya. Kedua, tin aluminium dan barangan logam. Ketiga, bekas makanan plastik, pet plastik, botol mineral, botol shampoo dan sebagainya. Keempat, pakaian-pakaian lama. Dan terakhir, barangan elektrik seperti komputer, radio lama dan sebagainya. Barangan yang tidak boleh dikitas semula adalah tin cat, tong sisa toksik, mentol, aerosol, salkeri, kertas tisu, lambik pakai buang dan sebagainya. Kan senang. Buang sampah dalam tong kita semula. Fikir dulu sebelum buang. Jom kita semula.